Cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam pakatan rakyat, salam perjuangan. Saudara-saudara, ilai wanakam. 各位嘉宾，你们好，大家好。如何都？你好吗？Meri Bahio, Satrikal, Meri Bahio. Good evening, ladies and gentlemen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim azim. Bahagia Saudara Misbahul Munir, Setiausaha Politik Menteri Besar Perak Darul Ridwan yang sah. Datuk Presiden Parti Islam Malaysia Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dan Timbalan Presiden yang berhormat Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ahli Parlimen Matampau, yang berhormat Dr. Tan Seng Kiau, kepimpinan dan juga Ahli Parlimen Kapong dan seluruh kepimpinan DAP daripada pusat, kepimpinan Parti Islam Malaysia dan Parti Keadilan Rakyat daripada pusat, yang berhormat Datuk Nia Koham selaku Ahli Dewan Undangan Negeri dan juga daripada Sitiawan merupakan Ahli Majlis Syarat Kerajaan Negeri Esko Kanan dan seluruh Esko Kerajaan Negeri, Ahli Dewan Undangan Negeri, pimpinan ketua-ketua NGO, Cikgu Azmi, pimpinan daripada jabatan-jabatan kerajaan negeri dan persekutuan, seterusnya pimpinan-pimpinan setempat, anggota pasukan keselamatan yang menjaga keselamatan kita, dan seluruh muslimin dan muslimat, hadirin hadirat tuan-tuan dan puan yang saya kasihi sekalian. Pertama-tamanya saya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang cukup bermakna ini. Kita dikumpulkan di bumi rakyat. Kita dihimpunkan di residensi dan juga di kompleks rakyat yang 51 tahun belum pernah terjadi sebegini. Jadi saya mengalu-alukan kedatangan seluruh rakyat, bukan hanya daripada Lembah Kinta, daripada seluruh negeri dan seluruh negara pada malam ini. Selamat datang ke residensi rakyat. Saya mengalu-alukan kedatangan kepimpinan daripada Parti Pakatan Rakyat daripada peringkat pusat dan kepimpinan daripada Parti Pakatan Rakyat peringkat negeri sama-sama dengan kita juga pada malam ini. Selamat datang kepada mereka dan sama-sama kita menyatakan bahawa keputusan yang dibuat adalah untuk memberikan martabat, meningkatkan imej dan menyatakan bahawa negeri Perak Darul Ridwan hendaklah keputusannya diserahkan kepada rakyat semula melalui Dewan Undangan Negeri yang menjadi law making body untuk negeri ini, sebagaimana yang ditetapkan dan termaktub dalam Perlembagaan Negeri Perak Darul Ridwan. Itu sahaja yang kita minta. Jadi itu saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya kasihi, apa yang kita nyatakan hari ini adalah mengembalikan hak kepada rakyat negeri Perak yang dirampas oleh Najib Al-Tantuya.
saudara-saudara yang ramai, memberikan signal yang cukup jelas kepada UMNO Barisan Nasional, jangan berlaku biar kepada rakyat negeri Perak. Dan jangan ketepikan kuasa rakyat. Jadi untuk itu kita beritahu kepada pimpinan UMNO Barisan Nasional supaya berlaku adil kepada rakyat, memberikan hak kepada rakyat untuk memilih. Saya saudara-saudara